Boleh beli tanah lot lidi ni, tapi risikonya terlalu tinggi dan anda perlu berhati-hati. Lot lidi merujuk kepada pemilikan tanah yang tidak didaftarkan secara rasmi di bawah nama pembeli di pejabat tanah, dan biasanya hanya berdasarkan kepada perjanjian jual beli iaitu SPA ataupun deed ataupun ikatan yang tidak didaftarkan. Tiada hak milikan yang sah di sisi undang-undang. Nama anda tidak didaftarkan sebagai pemilik rasmi tanah lot tersebut. Susah untuk buat pinjaman bank. Pihak bank biasanya memerlukan nama individu yang berdaftar dengan hak milik tersebut. Masalah perwarisan ataupun pertikaian hak milik. Jika pemilik asal meninggal dunia ataupun menjual kepada orang lain, anda boleh hilang hak milik anda. Tidak boleh buat pembangunan secara sah seperti bina rumah ataupun mohon pelan bangunan. Semak status di pejabat tanah. Pastikan tanah itu betul-betul wujud dan pastikan siapa pemilik sebenar tanah itu. Dapatkan pengesahan daripada Peguam Hartanah untuk sediakan dokumen yang kuat seperti perjanjian jual beli, SPA, ikatan amanah dan lain-lain. Minta pemilik asal pecahkan lot dan tukar nama di geran rasmi. Ini proses pindah milik atau pecah sepadan tetapi makan kos dan masa yang agak lama. Kalau boleh, utamakan beli tanah yang ada geran individu dan nama boleh tukar secara rasmi. Kalau tetap nak beli lot lidi, pastikan anda sedar risikonya dan ada dokumen perjanjian yang disahkan oleh Peguam Hartanah. Dapat sesuatu? Follow for more. Aska.